Kiraan detik ke arah peningkatan besar-besaran akan berakhir malam ini pada jam 8 malam dan rejim Iran sedang menggunakan jenayah perang paling dahsyat untuk terus bertahan. Anda lihat, sebaliknya daripada membuka Selat Hormuz, para komander Iran sedang melakukan sesuatu yang tidak terfikir oleh sesiapa. Mereka sedang menyiarkan rayuan terdesak secara langsung di televisyen negeri, meminta kanak-kanak kecil dan pelajar universiti yang tidak bersenjata untuk membentuk rantai manusia di sekeliling jambatan dan loji kuasa mereka. Para mullah sanggup mengorbankan masa depan Iran hanya untuk memastikan mereka tidak kehilangan kuasa. Sekarang, sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita bincangkan apa yang sedang berlaku. Salah satu serangan terbesar berlaku pagi tadi. Amerika Syarikat menyasarkan Pulau Karg di Iran. Amerika Syarikat menyerang berpuluh-puluh sasaran ketenteraan sepanjang malam, seperti bunker, stesen radar dan depo peluru. Tiada infrastruktur minyak di pulau itu disentuh. Komander berkata, ia sengaja dibiarkan. Serangan itu sepatutnya menjadi satu mesej. Mesejnya ialah, Amerika Syarikat boleh memusnahkan ekonomi minyak Iran jika mereka mahu. Anda lihat, ekonomi minyak adalah kelemahan terbesar rejim itu. Seluruh kewangan IRGC bergantung kepada hasil minyak yang mereka peroleh. Serangan yang disasarkan ke atas infrastruktur tenaga Iran boleh memberi tekanan hebat kepada keupayaan mereka untuk terus bertahan. Berikut adalah butiran lanjut. Seorang pegawai kanan pertahanan Israel memberitahu saya sebentar tadi bahawa kelemahan terbesar rejim Islamik adalah tenaga. Mereka menggambarkan sistem tenaga di Iran sebagai tumit Akilis bagi Republik Islam itu kerana kira-kira 50% daripada KDNK Iran adalah berasaskan program tenaga mereka. Dan ini adalah sebahagian daripada sebab mengapa Presiden menumpukan ancamannya kepada infrastruktur tenaga di dalam Iran. Presiden Kanbak memahami bahawa apabila berkaitan dengan rejim Iran, dua perkara yang mengekalkan rejim ini ialah infrastruktur tenaga mereka yang digunakan untuk menyalurkan wang kepada IRGC dan senjata yang sedang digunakan terhadap tentera serta sekutu AS di seluruh rantau ini serta infrastruktur minyak. Dan seperti yang boleh disahkan oleh Fox, sepanjang malam berpuluh-puluh serangan AS menyasarkan Pulau Karg di mana 90% ekspor minyak Iran berada. Terletak. Ini memberi gambaran bahawa Amerika Syarikat sekali lagi ingin menghantar mesej terakhir kepada rejim Iran. Presiden di True Social sebentar tadi menghantar mesej terakhir kepada rejim Iran. Sekarang, satu perkara yang saya ingin jelaskan kerana saya lihat ramai orang sering salah faham tentang ini. Pulau Karg tidak menghasilkan 90% minyak Iran. Ia hanya mengeksport 90% daripadanya. Minyak itu dihasilkan di seluruh Iran, lebih khusus lagi di barat daya Iran dan juga di kawasan-kawasan lain di seluruh negara. Kemudian terdapat paip yang mengalirkan minyak dari ladang minyak dan loji penapisan ke Pulau Karg. Kemudian di pulau itu, mereka boleh sama ada menyimpan minyak di depot minyak atau terus memuatkannya ke atas kapal tangki. Sekarang, hanya pulau ini yang mempunyai keupayaan untuk memuatkan minyak ke atas kapal tangki yang dianggap sangat besar. Jadi mereka boleh membawa sekitar 2 juta tong minyak pada satu-satu masa. Itulah sebabnya pulau ini sangat penting. Iran tidak mempunyai pelabuhan lain di mana kapal tangki besar ini boleh berlabuh. Jadi Pulau Karg adalah satu-satunya tempat setakat yang saya tahu. Dan sekali lagi, saya mungkin silap. Pulau Karg adalah satu-satunya tempat di mana rejim boleh memuatkan minyak mereka ke atas kapal tangki gergasi yang telah menjadi sangat penting kepada ekonomi minyak global. Pulau Karg tidak menghasilkan minyak, tetapi tetap sangat penting dan kritikal untuk perkapalan. Sekarang, AS telah pun menyasarkan pulau ini. Pada 13 Mac yang lalu, Presiden Trump telah mengeluarkan kenyataan bahawa AS telah memusnahkan setiap sasaran ketenteraan di aset paling berharga ini. Pada masa itu, mesejnya sangat jelas. Trump sendiri secara jelas berkata bahawa AS boleh melakukan perkara yang sama terhadap infrastruktur minyak Iran, tetapi mereka mahu Iran pulih dengan cepat selepas perang. Dan itulah sebabnya AS tidak menyasarkan infrastruktur tenaga yang dimiliki Iran di pulau ini. Sekarang, kita ada satu lagi serangan yang berlaku malam tadi, sekitar zon waktu itu. Dan kali ini, sekali lagi, ia hanya menyasarkan sasaran ketenteraan. Ini mungkin kerana Iran telah membaiki sebahagian daripada apa yang telah musnah 2 minggu lalu, atau mungkin AS menemui bunker baru yang mereka tidak tahu sebelum ini. Apapun, dok pemuatan dan infrastruktur tenaga lain tidak disentuh. Kita sebenarnya boleh melihat perkara ini jika kita melihat imej satelit pulau tersebut. Semuanya masih utuh, terutamanya segala yang berkaitan dengan infrastruktur minyak. Namun, ini boleh berubah pada masa hadapan, terutamanya disebabkan oleh Iran. Anda lihat,
Iran sendiri telah menyasarkan infrastruktur tenaga dan sektor awam di negara lain sejak hari pertama. Secara peribadi, saya tidak faham mengapa Iran menyerang negara-negara seperti Arab Saudi, Qatar, UAE, Kuwait dan Bahrain. Sekarang, hujah Iran adalah bahawa pada dasarnya Amerika Syarikat menggunakan pangkalan mereka di negara-negara ini untuk melancarkan serangan ke atas Iran dan itulah sebabnya Iran membalas. Tetapi hujah ini tidak masuk akal dari pelbagai sudut. Pertama sekali, Iran sebenarnya tidak menyerang semula pangkalan AS. Sudah tentu, mereka ada menyerang pangkalan AS di sana-sini, tetapi sebahagian besar serangan mereka adalah terhadap infrastruktur awam seperti pelabuhan, lapangan terbang dan bangunan apartmen. Tetapi perkara yang lebih penting dalam hujah Iran ialah Iran sebenarnya belum memberikan sebarang bukti bahawa AS benar-benar menggunakan ruang udara atau pangkalan negara-negara Teluk. Sekarang, Iran mendakwa bahawa mereka telah menghantar bukti penggunaan pangkalan dan ruang udara negara-negara Teluk oleh AS kepada negara-negara tersebut sendiri dan mereka juga telah menghantar bukti ini kepada PBB. Tetapi masalahnya ialah, mereka sebenarnya tidak pernah mendedahkan bukti ini kepada umum. Dan pada pendapat saya, jika mereka mempunyai bukti yang tidak dapat disangkal, mereka pasti akan mendedahkannya kepada umum. Iran tahu bahawa satu-satunya jalan untuk mereka terus bertahan ialah dengan memenangi perang propaganda. Dan jika mereka mempunyai bukti yang boleh meyakinkan dunia bahawa serangan mereka adalah wajar, mereka pasti akan mendedahkannya kepada umum. Saya berpendapat bahawa mereka sebenarnya tidak mempunyai bukti itu. Dan sebab itulah mereka hanya membuat dakwaan tanpa menyokongnya dengan bukti. Sekarang, selain daripada dakwaan Iran, negara-negara Teluk sebenarnya menafikan bahawa mereka telah memberi kebenaran kepada AS untuk menggunakan ruang udara dan pangkalan mereka. Sebenarnya, ini adalah sesuatu yang kita sudah tahu sebelum perang lagi. Negara-negara ini secara terbuka telah menyatakan bahawa mereka tidak akan memberikan sebarang kebenaran seperti ini. Tetapi walaupun begitu, pada hari pertama Iran mula menyerang bangunan apartmen, Iran juga mula menyerang lapangan terbang di semua negara tersebut. Sekarang, di sinilah saya ingin berkongsi sesuatu yang telah disiasat dalam minggu lepas. Sebuah saluran Perancis, France 24, telah menjalankan siasatan mereka sendiri. Mereka pada dasarnya melihat gambar dan video awam yang dimuat naik di media sosial dan mereka menemui beberapa bukti yang menunjukkan bahawa Kuwait telah membenarkan Amerika Syarikat menggunakan ruang udaranya untuk pelancaran peluru berpandu. Tetapi, bukti itu bertarikh 24 Mac dan 31 Mac. Itu kira-kira sebulan selepas perang bermula. Dan ini sebenarnya sesuatu yang kami ramalkan pada awalnya. Jika Iran terus menyerang negara-negara Teluk, walaupun pada mulanya mereka tidak memberi kebenaran kepada AS untuk menggunakan negara mereka, akhirnya negara-negara ini akan terpaksa memberi kebenaran itu. Sebab cuba fikirkan, jika anda diserang tanpa sebab apa pun, maka anda pasti akan berpihak kepada Amerika Syarikat dan memberi kebenaran kepada AS untuk memastikan Iran tidak boleh melakukan perkara ini pada masa hadapan. Kerana apa yang dilakukan oleh Iran memang keganasan. Ia adalah keganasan ekonomi. Pada dasarnya, Iran mahu membakar seluruh rantau ini. Jadi negara-negara ini memberi tekanan kepada Amerika Syarikat dan kemudian Amerika Syarikat pada dasarnya menghentikan perang terhadap Iran. Sekarang, satu lagi sebab yang menyokong hujah ini bahawa Iran pada dasarnya menjalankan keganasan ekonomi ialah mereka menyerang Oman, sebuah negara yang sebenarnya tidak mempunyai pangkalan tentera Amerika Syarikat. Dan selain itu, Oman ialah sebuah negara yang secara terbuka sangat pro-Iran. Dan walaupun begitu, Iran telah menyerang Oman beberapa kali. Itu kerana strategi mereka pada dasarnya adalah memberi tekanan kepada setiap negara di Teluk kerana negara-negara ini terperangkap dalam situasi yang sangat unik. Anda lihat, kebanyakan negara-negara ini mempunyai sistem monarki atau saya rasa hampir semua negara ini mempunyai monarki. Tetapi, mereka juga mempunyai penduduk yang sangat menentang Israel. Jadi, negara-negara ini tidak boleh secara terbuka terlibat dalam peperangan di mana Israel sedang berperang dengan Iran kerana penduduk dalam negara mereka akan sangat marah. Dan itulah sebab khusus mengapa Iran menyasarkan negara-negara ini dan bukan negara-negara lain. Sebab Turki juga mempunyai pangkalan AS. Kenapa Iran tidak menyasarkan Turki? Kerana Iran tahu, jika Turki terlibat dalam peperangan ini, maka ia tidak akan mempunyai mana-mana negara untuk menyokongnya di peringkat diplomatik. Iran juga boleh menyasarkan Azerbaijan. Tetapi kita tahu, Iran terlalu takut untuk berbuat demikian kerana Azerbaijan mempunyai kehendak politik yang lebih daripada cukup untuk terlibat jika Iran terus menyasarkan. Dan selain itu, pada permulaan perang ini, Iran secara tidak sengaja telah melancarkan 2 peluru berpandu ke ruang udara Azerbaijan. Dan kemudian, dengan sangat cepat, Presiden Iran muncul di televisyen secara langsung dan memohon maaf kepada Presiden Azerbaijan.
Jadi Iran benar-benar takut kepada Azerbaijan kerana mereka tahu Azerbaijan mempunyai kehendak politik untuk terlibat. Dan ia juga tahu bahawa negara-negara Teluk sebenarnya tidak mempunyai kehendak politik atau lebih tepat lagi, mereka kurang berkemungkinan untuk terlibat kerana situasi domestik mereka. Dan itulah sebabnya Iran terus menyerang negara-negara Teluk. Sekarang, sebab saya memanggil ini sebagai keganasan ekonomi adalah kerana dalam Perang Dunia Pertama, apabila Jerman mengisytiharkan perang ke atas Perancis, tetapi ia menyerang sebuah negara berkecuali, apabila ia menyerang Belgium, semua orang di dunia bersetuju bahawa itu adalah salah. Anda tidak boleh menyerang sebuah negara berkecuali hanya kerana anda sedang berperang dengan negara lain. Keadaan ini sebenarnya agak serupa dengan situasi itu kerana negara-negara Teluk tidak memberi kebenaran kepada Amerika Syarikat untuk menggunakan wilayah mereka dan Iran tetap menyerang mereka juga. Dan selain itu, Iran bukan sahaja menyasarkan pangkalan Amerika Syarikat di negara-negara ini. Ia mula menyasarkan bangunan, lapangan terbang, pelabuhan. Ini jelas merupakan infrastruktur awam. Dan kita ada rakaman video yang menunjukkan drone Iran menyerang semua ini pada hari pertama lagi. Jadi anda boleh berhujah bahawa Iran tiada pilihan lain. Mereka adalah tentera yang lebih lemah. Jadi mereka tidak boleh melawan Amerika Syarikat dan Israel secara berdepan. Jadi mereka menyasarkan negara-negara yang lebih kecil. Tetapi hujah itu pun tidak mengubah fakta bahawa apa yang dilakukan oleh Iran adalah keganasan. Sekarang, setiap kali saya bangkitkan hujah ini, orang akan menyebut bahawa Amerika Syarikat telah menyerang sekolah perempuan di Iran pada hari pertama perang. Dan saya akan setuju. Apa yang dilakukan oleh Amerika Syarikat itu adalah salah. Tetapi kita perlu ingat, konteks di sini sangat penting. Amerika Syarikat telah melakukan lebih daripada 13,000 serangan di dalam Iran. Hanya ada satu kesilapan. Dan selain itu, siasatan itu menunjukkan bahawa sekolah tersebut diserang oleh peluru berpandu Amerika Syarikat. Siasatan yang sama juga menunjukkan bahawa pada tahun 2012, kita boleh lihat daripada imej satelit bahawa bangunan itu adalah sebahagian daripada pangkalan tentera Iran yang masih wujud di kawasan tersebut. Selepas tahun 2012, bangunan itu dikeluarkan daripada pangkalan tentera dan dijadikan sebuah sekolah di mana, seperti yang anda tahu, kanak-kanak kecil sedang belajar ketika serangan itu berlaku. Itu adalah penjelasannya. Itu bukan alasan kerana apa yang berlaku adalah salah. Ia tidak sepatutnya berlaku lagi. Dan tentera Amerika Syarikat harus memastikan perkara seperti ini tidak berlaku berulang kali dalam peperangan ini. Tetapi itu juga menunjukkan satu perkara penting di sini. Dari sudut pandangan Amerika Syarikat, ia adalah satu kesilapan. Ia bukan satu strategi dan sebab itu ia tidak berlaku lagi. Dari sudut pandangan Iran, ia bukan satu kesilapan apabila mereka menyerang bangunan apartmen, mereka menyerang lapangan terbang dan mereka menyerang pelabuhan. Itu adalah sesuatu yang Iran lakukan dengan sengaja kerana itulah keseluruhan strategi mereka. Dan walaupun begitu, masih ada orang yang tidak mahu mengakui bahawa apa yang dilakukan oleh Iran terhadap negara-negara Teluk adalah keganasan. Dan pada masa yang sama, rejim itu juga melaksanakan hukuman mati ke atas rakyatnya sendiri. Lihatlah, hanya malam tadi, Iran telah menggantung 2 pelajar kolej yang merupakan sebahagian daripada protes pada bulan Januari. Itu bermakna, kini lebih daripada 12 orang telah dihukum mati, sebahagiannya secara terbuka sejak perang ini bermula. Semua orang ini, menurut Iran, adalah sebahagian daripada protes menentang rejim pada bulan Januari. Inilah negara yang dipertahankan oleh sesetengah orang di Amerika Syarikat. Pada masa yang sama, mereka sendiri tidak mahu melawat negara ini. Dan anda tahu apa? Sementara Iran sedang menghukum mati rakyatnya sendiri, keganasan ekonomi mereka juga semakin meningkat. Iran baru sahaja menyerang kompleks petrokimia terbesar Arab Saudi. Kompleks ini adalah sebahagian daripada sebuah bandar industri yang menyumbang 7% daripada jumlah KDNK Arab Saudi. Jelas sekali, ini adalah sektor awam yang sangat-sangat penting. Sebuah bandar industri awam. Dan walaupun begitu, Iran tetap menyerangnya dan secara terbuka mengaku bertanggungjawab. Mereka pun sudah tidak menafikannya lagi. Dan alasan Iran ialah Israel telah menyerang sebuah loji petrokimia Iran. Sebab itulah, Iran membalas dengan menyerang loji petrokimia Arab Saudi. Macam mana itu masuk akal? Sebab Arab Saudi langsung bukan sekutu Israel. Mereka pun bukan sebahagian daripada perjanjian Abrams. Dan selain itu, mereka langsung tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Israel tak ada kedutaan di Arab Saudi. Dan Arab Saudi pun tak ada kedutaan di Israel. Dan walaupun begitu, bila Israel serang loji Iran, Iran balas dengan memusnahkan loji Arab Saudi. Macam mana itu masuk akal? Seseorang tolong jelaskan kepada saya di ruangan komen. Sekarang, beralih fokus. 2 hari lepas, Presiden Trump mengeluarkan satu lagi ultimatum 48 jam kepada Iran. Pada dasarnya, ultimatum itu berkata, buka Selat Hormuz selewat-lewatnya hari Selasa pukul 8 malam. Waktu timur,
atau loji kuasa dan jambatan Iran akan mula dibedil. Jadi, penyelesaian Iran terhadap ultimatum ini adalah untuk tidak berunding. Sebaliknya, mereka memanggil pelajar muda dan kanak-kanak mereka untuk membentuk rantai manusia di sekitar loji kuasa dan jambatan, pada dasarnya menggunakan mereka sebagai perisai manusia. Ini bukan sesuatu yang saya reka-reka. Ini adalah sesuatu yang Iran sendiri siarkan di televisyen negara mereka. Dengar sendiri. Esok, di sekitar loji kuasa negara, golongan muda akan membentuk bulatan rantai manusia. Ali Reza Rahimi, setiausaha Majlis Belia Tertinggi, selepas cadangan daripada rakyat, telah menjemput tokoh dari bidang kreatif, sukan dan budaya untuk menyertai rantai manusia ini. Berhampiran loji kuasa pada pukul 2 petang. Saya menjemput semua belia, atlet, artis, pelajar dan tenaga pengajar esok, hari Selasa pada pukul 2 petang. Perhampiran loji kuasa yang merupakan pelaburan kita. Ini adalah modal kita. Mengenai kepercayaan politik, berkumpullah. Ini adalah kekayaan dan harta benda kita. Golongan belia sedang berkumpul. Perbezaan di sini sangat ketara. Amerika Syarikat baru sahaja mempertaruhkan ratusan nyawa askar dan ratusan juta dolar peralatan untuk menyelamatkan seorang anggota tentera udara yang terperangkap di dalam Iran. Di pihak satu lagi, kita ada Iran yang sanggup mempertaruhkan golongan mudanya, masa depannya, hanya untuk melindungi loji kuasa yang membekalkan IRGC. Sekarang, seperti yang anda boleh lihat daripada klip di skrin anda, rakyat Iran sudah pun membentuk rantai manusia di sekitar tapak-tapak yang diancam oleh Amerika Syarikat ini. Sekarang, ini adalah cara yang sangat tercela untuk melaksanakan apa-apa jenis peperangan. Tetapi inilah sebenarnya cara rejim itu sentiasa beroperasi. Semasa perang Iran-Iraq pada tahun 1980-an, Khomeini telah menghantar budak lelaki berumur 14 tahun ke barisan hadapan. Dia memberikan mereka rantai palsu ini dan memberitahu mereka bahawa jika mereka mati berjuang untuk Iran, mereka akan masuk syurga. Iran kehilangan ratusan ribu anak mudanya kerana proses cuci otak yang turut melibatkan Khomeini sendiri. Sekarang mereka cuba menggunakan strategi yang sama sekali lagi. Dan sudah tentu, tidak perlu dikatakan lagi bahawa AS tidak sepatutnya menyerang apabila orang awam membentuk rantai manusia di sekeliling sasaran. Tidak kira berapa ramai orang awam yang dibunuh oleh Iran di negara lain, AS tidak sepatutnya merendahkan diri ke tahap itu. Sekarang, bernasib baik bagi mereka yang tidak mahu melihat serangan ini berlaku, ada beberapa contoh sebelum ini di mana tarikh akhir Trump pada dasarnya telah ditangguhkan. Ini adalah grafik yang dibuat oleh Wall Street Journal, dikongsi oleh Presiden Stewart, rakan YouTuber, yang menunjukkan bahawa terdapat tarikh akhir pada 21 Mac, kemudian ia dilanjutkan selama 5 hari kerana rundingan, kemudian dilanjutkan lagi dan lagi. Dan sekarang kita ada tarikh akhir pada hari Selasa. Jadi, pada dasarnya, malam ini. Tetapi, sekali lagi, pagi tadi, Presiden Trump telah memberikan kenyataan baru yang pada dasarnya mengatakan bahawa tarikh akhir ini tidak akan berubah. Jika Iran tidak berunding sebelum jam 8 malam, serangan akan berlaku. Dengar ini. Tetapi saya baru sahaja bercakap di telefon dengan Presiden dan dia menelefon dan saya berkata, dengar sini, jika anda perlu menilai kemungkinannya, berapa kemungkinan bahawa ini akan berakhir dengan satu perjanjian hasil rundingan? Dia kata dia tidak akan memberi anggaran ke barang kaliannya, tetapi dia kata pukul 8 malam. Ia akan berlaku. Itu yang dia katakan. Dia kata, jika kita sampai ke tahap itu, akan ada serangan seperti yang mereka belum pernah lihat. Sekarang, dia masih berpegang pada perkara itu buat masa ini. Sekarang, dia kata jika rundingan berjalan hari ini dan ada sesuatu yang konkret, itu mungkin akan berubah. Tetapi pada waktu ini, dia tidak mahu meletakkan sebarang kemungkinan. Tetapi dia kata, rancangan yang kita ada sedang diteruskan. Itu satu perkara yang besar. Dan jelas sekali, kita semua fikir itu sesuatu yang dia sengaja lontarkan sebagai amaran, jangan buat begini. Dia kata dia tidak mahu melakukannya, tetapi pada waktu ini dia tetap berpegang pada keputusan itu dan mengatakan ia mungkin akan berlaku jika mereka tidak datang berbincang. Sekarang, satu perkara yang perlu dijelaskan di sini ialah jika anda sedang menggertak, anda perlu berpegang pada gertakan itu sehingga ke penghujungnya. Jika anda mula menunjukkan kelemahan lebih awal,
maka ia tidak akan memberi sebarang kesan. Namun begitu, hanya masa yang akan menentukan apa yang berlaku, tetapi mari kita harap ini hanyalah satu gertakan. Sekarang, untuk memahami mengapa Iran bertindak seperti yang dilakukannya sekarang, kita perlu kembali dan melihat bagaimana Iran sampai ke tahap ini hari ini. Itu bukan sahaja bermaksud kembali ke tahun 1979 ketika revolusi Islam berlaku. Sebenarnya, kita perlu pergi lebih jauh ke belakang ketika dinasti Qajar memerintah Iran pada abad ke-19 dan melihat bagaimana keputusan yang dibuat oleh golongan pemerintah pada masa itu masih mempengaruhi Iran hingga ke hari ini. Jadi, anda tahu tak? Itulah yang sedang kami lakukan dalam podcast Berbilang Bahagian Tami yang baru sahaja dikeluarkan hari ini. Jadi, jika anda seorang yang berminat dengan sejarah Iran dan bagaimana kita sampai ke tahap hari ini, pastikan anda pergi dan dengar podcast itu. Anda boleh menontonnya dengan mengklik pautan di dalam deskripsi atau anda juga boleh menontonnya dengan mengklik skrin penamat di skrin anda. Ringkasnya, klik sahaja video yang ada di skrin anda.